Kita pakai rim besar-besar, lepas tu kau expect boleh jimat minyak, kau salah bro. Okay, that's why kalau kenapa daily driver suka pakai rim 15-16 lah kan. Daily driving ni biasanya owner-owner lah majoriti yang kita jumpa, kita ada. Kita akan recommend 15 atau 16. First satu tayar 15-16 tak mahal sangat. Nak pakai tayar performance pun harga masih boleh dengar. Nombor 2 kita punya minyak. Okey, minyak kereta kita tu tak adalah pelahap sangat. Orang kata kan. So kalau ada kereta kita pakai rim besar-besar, lepas tu kau expect boleh jimat minyak, kau salah bro. So kau kena ingat bila pakai kau nak jimat ni kena pakai rim 15 atau 16 inci. Itu yang paling penting ah. So kat situ bila contoh kereta 1.3 masuk rim 15 inci kau boleh jimat dekat tayar. Tayar tak mahal sangat. Nombor 2 boleh jimat kat kos minyak. Okey. Nombor 3, kau boleh sebenarnya rim ni bila tukar, dia bukan setakat kau nampak cantik tau. Dengan pilihan rim yang betul, lebar dia, offset dia, kau akan dapat satu rasa driving yang berbeza. Driving yang berbeza tu maksudnya lebih stable. Sebab kalau kita pasal rim standard kereta yang keluar kilang, kau tengok tak kecil? Kecil tak cukup lebar daripada fender tengok belakang tu apa hal kuncup kereta ni. Ruang pun besar. So bila kita upgrade tukar sport rim ni dia akan lebarkan sedikit JJ dia, offset dia pun akan bagi nampak cun-cun dengan fender. So driving korang akan rasa lebih mantap lah orang kata. Tapi ada kekurangan kepada kereta-kereta yang body ringan. Ramai yang tak tahu. Kereta body ringan dan standard bila bermain dengan rim 17 inci akan ada satu orang kata body weight kereta kita tu ringan, kita masuk di 17 berat, tapi bila kita speeding dekat highway ada satu menyebabkan bahaya di mana kereta kita tak akan boleh grip sangat. Rasa speeding akan rasa melayang. Bukan setakat lebar tu, memang lebar tu kalau ikutkan boleh grip. Tapi saiz rim kita kena tengok juga besar. Lepas tu kita punya body kereta ringan, nak tekan untuk kena rim kita ke bukaan jalan bagi stable tu susah. Kalau body kecil ni mampu tekan lagi. Tayar-tayar kita untuk grip kat jalan. Tu risiko bila pakai rim besar dan nipis. Lepas tu biasanya kalau korang tengok kereta-kereta yang pergi event, yang main event hujung minggu ataupun event-event besar, memang dia setup kereta tu sangat-sangat cun. Tapi kereta tu kau kena fikir, memang dia buat pergi event je. Memang takkan ada kau jumpa kereta event atas jalan hari-hari, tak ada. Zaman dulu mungkin lah orang kata zaman style kan. Sekarang tak ada lah. Susah